Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari Isnin, 12 hari bulan Januari 2026. Sempena dengan majlis pembukaan tahun perundangan 2026 di MITEC pagi tadi, ada pihak media telah pun mewawancara Peguam Negara Ahmad Dusuki Mokhtar berkaitan dengan keputusan yang telah dibuat untuk NFA siasatan lanjut kes 47 pertuduhan Ahmad Zahid Hamidi, di mana Dusuki Mokhtar telah menyatakan dia bukan suka-suka membuat keputusan itu, tetapi ialah adalah akibat daripada peranan Peguam Negara yang telah mengkaji semula segala sudut siasatan sebelum pertuduhan, semasa perbicaraan dan terutamanya selepas representasi sebanyak 6 representasi dibuat oleh pihak Zahid Hamidi. Pertama sekali, ada dua bahagian yang ingin saya komen berkaitan dengan kenyataan Dusuki Mokhtar. Pertama sekali, tidak ada orang menyoal budi bicara pejabat Peguam Negara untuk menyiasat semula mana-mana kes jenayah. Itu bukan isunya. Tetapi berkaitan kes ini, kes Zahid Hamidi, isunya adalah seperti berikut. Pertama sekali, pembelaan telah dipanggil. Kes prima facie telah dibuktikan pada 24 Januari 2022. Selepas itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah melantik beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 2 Disember 2022. Dan selepas seorang yang telah dipanggil memasuki pembelaan dijadikan Timbalan Perdana Menteri, kemudian representasi menyusul. Dan pada 4 September 2023, tiba-tiba tanpa setakat sampai sekarang kita tahu Peguam Negara mana yang buat keputusan 47 pertuduhan telah digugurkan yang membawa kepada pelepasan tanpa pembebasan. Keduanya, Dusuki sendiri telah hadir di mahkamah pada 4 September mewakili pejabat Peguam Negara untuk memohon pengguguran pertuduhan dan perolehan DNAA tersebut. Dia wajar tahu pada masa itu apakah dia kedudukan yang menyebabkan panggilan prima facie, dan dia wajib tahu kenapakah kemudian daripada Timbalan Perdana Menteri menjadi Timbalan Perdana Menteri, representasi disusuli dan kemudian salah seorang daripada Idrus Harun ataupun Ahmad Tehriruddin Mokhtar atau Ahmad Tehriruddin Mohamed Saleh yang membuat keputusan. Yang peliknya, pada masa itu Dusuki Mokhtar telah mengaku janji kepada mahkamah, kami perlu siasat, kami akan siasat, dan jika perlu ambil tindakan selepas itu, kami akan ambil. Itu adalah tempoh 2 tahun, 4 bulan dan 4 hari sebelum beliau membuat keputusan untuk NFA pada 8 hari bulan Januari 2026. Jadi, latar belakang yang telah saya sentuh dalam video saya pada tarikh yang sama, 8 Januari 2026, menjadikan cara dan gaya pejabat Peguam Negara menjalankan budi bicara ini menjadi suatu perkara yang pelik, yang boleh dipersoalkan. Adakah ianya dilakukan dengan telus, suci dan jujur berpandukan kepada amanah, ataupun semata-mata kerana tertuduh pada masa itu, bekas tertuduh Ahmad Zahid Hamidi adalah Timbalan Perdana Menteri. Itu isu dia. Nah, bahagian keduanya pula adalah kenyataan Dusuki bahawa Zahid Hamidi tidak boleh dituduh semula dari segi undang-undang dan kehakiman adalah salah.
Perintah Mahkamah 4 September 2023 cuma melepaskan, tidak membebaskan. Mahkamah tak mendapati Zahid Hamidi bebas atau tidak bersalah. Mahkamah melepaskan kerana Dusuki mewakili pejabat peguam negara membuat permohonan pengguguran ke semua 47 pertuduhan. Baru dilepaskan. DNAA belum membebaskan. Bila belum dibebaskan, jika pada mana-mana masa akan datang ada asas untuk menuduh semula, boleh dituduh. Dan keputusan pejabat peguam negara untuk NFA, no further action, adalah keputusan pejabat peguam negara ini, Dusuki Mokhtar. Dia tak mengikat pejabat peguam negara yang akan datang. Jadi Dusuki Mokhtar salah untuk memberi anggapan bahawa keputusan beliau untuk NFA kes Zahid Hamidi menjadikannya tidak boleh dituduh sampai kiamat. Salah. Sekiranya esok Dusuki dibuang atau meletak jabatan, diganti peguam negara baru, dan peguam negara baru mempercayai ada asas untuk membuka semula siasatan terhadap Zahid Hamidi, tidak ada halangan perundangan atau kehakiman, boleh dibuka semula. Soalnya sama ada akan dibuka semula adalah soal kedua. Tapi dari segi undang-undang, Dusuki salah untuk mengatakan Zahid Hamidi tidak boleh dituduh lagi untuk 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi. Sebab apa? Sebab tidak ada pembebasan daripada mahkamah. NFA itu keputusan peguam negara sekarang. Itu tidak mempunyai nilai kehakiman atau perundangan mutlak. Saya harap pihak pemberita, orang awam dan kesemua di dalam sistem perundangan dan juga orang politik akan faham perkara ini, supaya keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang tidak boleh dipolitikkan untuk kepentingan mana-mana pihak. Pokoknya, Zahid Hamidi masih boleh disiasat. Semestinya lah oleh atas arahan peguam negara lain. Dan jika ada asas, walaupun 87 tahun ke hadapan, jika semua pihak mempunyai umur yang panjang, beliau boleh dituduh semula. Wallahu alam. Saya harap penjelasan ini memadai.